Hello guys, dalam video kali ni aku nak kongsikan berkenaan dengan review Squid Game 3 yang sudah ditayangkan sejak 27 Jun 2025 baru-baru ini. Dan untuk video kali ni kita nak kongsikan berkenaan dengan apakah ending dan juga review berkaitan dengan siri musim yang ketiga Squid Game. Ramai yang dah tahu Squid Game yang ketiga ni merupakan sambungan daripada Squid Game yang kedua dan yang pertama. Cuma Squid Game yang ketiga ni memang betul-betul sambungan. Episod akhir Squid Game yang kedua tu ada sambung di Squid Game yang ketiga ini. Jadi jom kita tengok review berkaitan dengan Squid Game 3. Untuk musim yang ketiga ni adalah sambungan daripada musim yang kedua, yang mana Seo Gi Hun iaitu lakonan Lee Jong Jae masih nekat untuk menghentikan permainan Squid Game ini dan dia terus menerus memastikan game tersebut dapat dihentikan. Untuk musim yang kedua korang tengok yang dia buat rebel ataupun dia mengamuk dan juga membuat konfrontasi dengan owner ataupun dengan ketua Squid Game tu, dan banyak rakan-rakan yang lain yang terkorban dan menyebabkan dia tersentak di awal musim yang ketiga dan dia mula menyalahkan dirinya selepas kehilangan kawan baiknya dalam musim yang kedua. Cuma untuk musim yang ketiga ni lebih banyak melibatkan emosi penonton. Ada scene sedih dan juga ada scene yang kita terasa terlalu kejam untuk para penonton menonton, sebab yang dah tahu jalan cerita dia akan lebih faham dan lebih terkesan dalam jiwa mereka. Kalau nak cerita pasal ending aku tak mau kongsikan sebab apa, nanti akan jadi spoiler. Korang boleh tonton Squid Game 3 di saluran Netflix dan juga korang boleh tahu sendiri kesudahan dan juga kesedihan yang berlaku, sama ada Squid Game telah tamat sepenuhnya ataupun tidak. Dan kesudahan kisah Squid Game ni menyaksikan satu cerita yang menggambarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan dan juga bagaimanakah kelangsungan hidup seorang manusia yang memerlukan wang demi mencapaikan impian masing-masing. Jadi memang Squid Game ketiga ni memang sedih. Adakah ada Squid Game yang musim keempat pula? Jangan lupa untuk saksikan drama ataupun drama Korea Squid Game ketiga di saluran Netflix. Untuk musim yang ketiga, aku boleh kongsikan banyak emosi roller coaster yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, yang menyebabkan drama Squid Game ni masih relevan untuk ditonton dan juga masih mempunyai nilai dan juga aura yang boleh menarik minat para penonton untuk menonton jalan cerita drama Squid Game ketiga ini. Jadi untuk fans-fans Squid Game, pastikan korang like, share dan subscribe channel ini untuk update terkini berkaitan dengan drama-drama baru yang aku akan sentiasa update dari semasa ke semasa. Kalau korang dah subscribe tu, tolong share untuk kawan-kawan korang yang lain untuk tahu review berkaitan dengan Squid Game ketiga. Baiklah, itu saja. Terima kasih.